Seorang lelaki yang dikendaki polis ditahan selepas melanggar 5 kenderaan awam ketika cuba melarikan diri daripada pemeriksaan di laluan Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 30 Mac. Ketua Polis Daerah KLIA, Asisten Komisioner M. Ravi berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 4.30 petang ketika anggota kereta peronda polis menjalankan rondaan cegah jenayah di sekitar kawasan berkenaan. Menerusi beberapa rakaman video yang tular, sebuah Honda Civic merah dilihat bergerak laju di lokasi kejadian sebelum melanggar beberapa kenderaan awam dalam keadaan trafik sesak. Kenderaan itu turut dilihat menyelit di antara kenderaan lain ketika cuba melarikan diri sebelum dikejar polis dan berjaya ditahan berhampiran lokasi kejadian. Ravi berkata hasil semakan mendapati pemandu berusia 30 tahun itu mempunyai 31 rekod jenayah lampau serta 1 rekod kesalahan dadah dan masih dikendaki.